macam yang korang tahu, store task block saya ni tak buat finishing lagi. Tak cantik satu hal, ada banyak gap antara task block ni. Ini kena tutup. Dan material coating yang saya nak gunakan adalah ini, Vital Coat daripada VTech. Ada acrylic elastometric coating. Saya guna ni sebab apa? First, waterproof. Saya tak nak bagi air masuk. Tu first. Kedua, mesti tahan UV sebab ni kena direct cahaya matahari. Kalau tak tahan UV, lama-lama hancur. Ketiga, tak nak berkulat. Dan satu lagi, saya nak dia elastik. Sebab material yang saya gunakan untuk buat struktur ni adalah task block. Task block ni dia sedikit fleksibel. Struktur ni kalau ada mendapan tanah ke bergerak sikit ke apa kan, dia tak retak sebab dia punya sambungan ini bentuk Lego. Macam Lego kan, dia interlock satu sama lain dan dia sedikit fleksibel. Jadi tak ada masalah retak. Tapi kemungkinan ada pergerakan tu. Jadi untuk elakkan saya punya coating ni pecah ke apa, merekah, kena pastikan dia fleksibel. Dan saya nak cuba boleh tak dia tutup ruang celah-celah ni. Saya tengok dekat tong dia, kalau ada retakan ataupun lubang kurang 4mm, dia boleh tutup. Jadi saya ambil caliper saya kejap, tengok ni. Ini lubang yang paling besar, sim yang paling besar antara task block ni. Berapa saiz dia? Dalam 2.7 dekat 3mm, kurang daripada 4. Jadi secara teorinya lah, saya boleh gunakan terus Vital Coat ni untuk menutupi gap-gap antara task block. So penyediaan permukaan dia hanyalah pembersihan, buang habuk, pastikan tak berminyak, tak basah. Lepas tu saya terus sapu Vital Coat ni sampai rata. Cuma dia punya step yang saya gunakan, first ambil banyak ni, saya tutup semua gap-gap dulu. Kita nak tutup semua gap-gap tu untuk elak air masuk dan juga binatang. Bila gap tu dah tertutup, baru saya roll bagi kemas. Macam ni. Okey, lepas tu tunggu kejap lah. Lepak-lepak cici dulu bagi kita punya coat tu kering sikit. Lepas beberapa minit, dia sejuk lagi tapi dah tak melekit dah ni. Rasa saya boleh try coating kedua kot. Kita boleh tengok semua gap tu dah tertutup rapat. Alamak, ada lubang sikit. Tak apa, nanti saya sapu balik. Saya ambil sekali banyak macam ni. Lepas tu calik-calik dulu. Letak-letak je, calik-calik je dulu sebab dia pekat. Rasa macam 2 coating cukup dah ni. Pastikan lubang-lubang, celah-celah sim dia tu antara blok tu dia cover. Okey. Bila depan tu test saya tengok okey. So saya cover habis semua. Dari kuning bertumpuk-tumpuk tadi jadi full putih. Okey, kalau ikutkan Vital Coat ni untuk concrete wall dan roof. Roof ni bumbung, concrete wall untuk dinding konkrit ataupun lantai konkrit, saya tak ada masalah kot. Kalau ikutkan task block ni, dia kompleks polimer, dia ada sedikit fleksibel. Kalau kita nak terus skim plaster, tak boleh kat sini. Kalau rujuk video saya buat slab dulu guna task block, memang tak lekat simen dengan task block. Jadi kalau Vital Coat ni melekat cantik pada material task block, maksudnya kita boleh jadikan dia primer sebelum kita letak plaster. Kalau betul-betul nak flat kan. Sebab ini tak adalah flat sangat. Kita tengok dia punya result dia. Cepat juga dia kering sebenarnya. Ni pun baru berapa, tak sampai 30 minit dah kering macam ni. Tekstur dia memang akan kasar sebab nak jadi bonding agent kalau kita letak simen, plaster. Ini saya test challenge Vital Coat dekat task block. Saya nak try kikis. Kita tengok kuat ke tak kuat dia lekat dekat task block. Kalau tak kuat, dia akan mudah mengelupas. Tapi kalau tengok dari test saya ni, dia cantik lekat dia. Tengok, dia susah nak tanggal kan. Saya kena push sikit supaya dia boleh terkopik. Ini kira fresh lagi lah. Kalau lepas berbulan, bertahun, nanti saya akan update. Tengok macam mana. So, lekatan antara Vital Coat dengan task block ni, bagi saya okey lah. Sebab tadi kita dah try kikis dia, tak adalah senang kita nak tarik sangat. Dia mesti melekat agak kuat. Jadi tak ada masalah untuk jadikan Vital Coat tu primer untuk task block. Satu layer saya tak pasti cukup ke tak, tapi 2 layer selamat untuk kita jadikan dia primer sebelum kita lekatkan plaster. Tapi macam saya tak kisah sangat ada macam bentuk-bentuk kesan sim-sim sambungan antara task block ni. Sebab kira macam texture lah juga. Saya okey je. Jadi lepas 2 layer tu saya boleh terus cat kalau nak. Tapi kalau saya nak stay warna putih ni, saya pakai 3 layer. 2 layer tu still saya nampak tembus sikit colour task block yang macam kuning-kuning sikit tu kan. Saya tak nak. Kena 3 layer baru cantik macam ni. Betul fully nampak putih saja. So untuk eksperimen ni, itulah result dia. Saya boleh gunakan Vital Coat daripada VTech ni sebagai primer saya punya task block
Lepas tu nak skim ke nak cat tak ada masalah. Ataupun saya boleh guna direct ni sebagai cat. Tapi kena 3 layer. Alright. Tu je. Di bulan-bulan Ramadan ni kita punya projek tu tak nak berat sangat. Video pun tak boleh panjang sangat. Penat. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video menarik boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Syafiq. Assalamualaikum.